Aku sebenarnya suka je kalau timnas Indonesia ganti Iran dekat Piala Dunia. Sebab apa? Kalau kau tengok ada banyak calon yang boleh ganti Iran. Iraq, UAE. Tapi sebenarnya aku tak berapa berkenan Iraq dengan UAE ganti Iran. Sebab mungkin perangai diorang sama je. Better bagi je Indonesia main dekat Piala Dunia. Sebenarnya kan, aku ni bukan jenis orang yang boleh katakan nak mengutuk negara orang. Tak. Walaupun ada orang kata, abang Indonesia adalah kutuk negara Malaysia. Tak. Tak semua orang Indonesia ni dia orang kutuk Malaysia. Ada je sayang Malaysia. Orang Malaysia pun ada kutuk Indonesia juga. Apa beza je? Dua-dua sama je. Tapi kau kena faham, kau ada ni. Dalam sosial media ni, memanglah ada orang macam tu. Tapi in reality, kau tahu tak aku hidup dengan semua orang warga asing. Ada orang Bangla, Nepal, Indonesia, semua kerja sini sama-sama. Tak ada pun masalah. Yang masalahnya kau tak boleh terima bahawasanya orang macam ni lebih hebat pada kau. Kita kena akui, timnas Indonesia lagi better pada kita. Play diorang pun semua bagus. Kau kena akui benda tu. Dan aku respect Indonesia, aku respect Malaysia. Malaysia kita tahu kita buat benda yang salah. Yes, salah tetap salah. Kita kena akui. Dan kenapa aku pilih Indonesia untuk main dekat Piala Dunia? Sebab diorang wakil ASEAN, kita serumpun. Indonesia dengan kita budaya kita sama je, tak ada beza. Cuma kalau nak cakap ada yang perangai yang tak baik dekat Indonesia tu ada. Tapi just segelintir. Aku tengok kat sini guys, banyak orang Indonesia je. Dekat tempat aku banyak. Okey je, tak ada masalah. Cuma kau kena bergaul. Ya, orang Indonesia pun sama saya tegur. Kau orang kena bergaul, kau kena tahu. Dalam dunia ni, in the end of the day kau akan berjumpa juga. Kau akan pergi mana, kau akan jumpa orang Indonesia. Sama orang Indonesia. Kau akan jumpa orang Malaysia, kau akan jumpa orang Brunei, kau akan jumpa orang Singapura, kau akan jumpa. That's it. This world. Okay? Itu sebab aku pilih Indonesia main kat Piala Dunia. Apa salahnya? Sama-sama ASEAN. Orang Melayu juga. Kan? Ubah pemikiran. Ubah mindset. Kalau kau tak ubah, kau akan terus macam tu. Itu sebabnya aku ni lain daripada lain. Kalau aku cakap salah, salah. Kalau boleh katakan betul, betul lah. Jangan percaya sangat dengan mulut aku ni. Tapi aku pilih Indonesia main kat Piala Dunia. Indonesia.